Melihat ibunya yang telah berubah menjadi raksasa hodoh oleh syaitan, mata gadis itu bersinar dengan belas kasihan berdarah dan ketakutan yang melampau. Tetapi pada masa ini, ibu itu benar-benar hilang akal, dan beberapa binatang maut keluar dari belakangnya dalam sekelip mata. Tanpa diduga, baru sahaja dia hendak membunuh anak perempuannya, tangisan seorang ibu yang menyayat hati seolah-olah membekukan separuh masa. Seiring dengan tangisan perlahan gadis itu, mata si ibu turut terpancar dengan kenangan indah itu. Melihat raksasa itu hampir hilang kawalan, kolonel di atas segera mengarahkan ibu dan anak perempuan itu ditembak di tempat kejadian. Tetapi menghadapi kuasa tembakan skuadron, ibu sebenarnya mengambil semuanya dengan badannya. Melihat gadis itu tidak boleh dicederakan, syaitan sebenarnya mahu membekukan ibu dan anak perempuan itu sehingga mati dengan peluru. Tetapi apabila tangan ibu patah, dia mengangkat tangannya dan menarik anak perempuannya ke tepi, dan detik berikutnya, syaitan menderita.